Saya cakap dengan pegawai bank tu, kalau awak tak ada 100 ribu, awak ingat peminjam ni ada 100 ribu, sesuka hati awak nak minta. Ini je poin awak untuk bankruptkan orang. Default 6 bulan bankrupt, default 6 bulan bankrupt. Jadi Tuan AJ bincangkan dengan pihak bank, dia ada 7,000 saja. So kita bincang hantar proposal 7,000 dan alhamdulillah Bank Islam HQ bagi tahu permohonan itu diluluskan. Dan kita dah buat settle. Business owner suka bertahan benda yang tak pasti. Maksud saya daripada sale dia dengan income sama. Jadi mereka ni suka bertahan. Dah tahu dah tak ada profit, kenapa bertahan dengan komitmen yang sedia ada? Sepatutnya mereka boleh reducekan komitmen tersebut. Golongan-golongan muda, golongan-golongan bangsawan, usahawan ni, diorang tak tahu. Kau ingat kau buat bisnes 10 tahun, 30 tahun kau akan maju je ke? Tak ada kompetitor kau yang lain. Baru buat bisnes setahun jagung dah beli rumah. Baru buat bisnes setahun jagung dah beli kereta yang besar-besar. Semua hutang. Tapi 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, bisnes dah merundung, kau kena bayar 3 perkara dia. Itu yang punca orang bankrupt. Tuan AJ, kebiasaannya orang yang menerima notis kebankrapan ni, bila berunding dengan pihak bank dia minta untuk selesaikan secara full settlement. So ada tak cara lain Tuan AJ yang boleh dibuat untuk keluar daripada notis kebankrapan ni? Maknanya kita ada tak cara lain untuk orang yang di luar sana menerima notis kebankrapan tersebut? Sebenarnya ada je caranya pada Tuan AJ saja. Sebab kalau kita tengok dekat luar sana, tak ada pun orang yang akan membantu orang daripada notis kebankrapan, kecuali lawyer lah. Macam Tuan AJ ni adalah macam ni. Kalau kita tengok previous case kita adalah Bank Islam, yang mana personal loan dan kad kredit dia hutang lebih daripada 100,000. Dan customer ni default lama, kemudian pihak Bank Islam ni hantar notis kebankrapan secara terus. Kemudian dia panik, bank minta settlement, dia tak mampu nak bayar 100 lebih. Dia datang jumpa Tuan AJ, Tuan AJ bantu bincang balik dengan pihak bank. Bank tolong beri kerjasama. Customer ni ada dia punya kehidupan, dia ada family, ada kerjayanya, mungkin dia kesilapan tak bayar hutang. Jadi dia datang kepada pihak persatuan datang sini nak buat satu sesi rundingan. Dan bank tanya dengan saya, berapa kemampuan dia? Mampukah dia bayar 100,000? Saya cakap dia tidak akan mampu. Saya cakap dengan pegawai bank tu, kalau awak tak ada 100,000, awak ingat peminjam ni ada 100,000, sesuka hati awak nak minta. Ini je poin awak untuk bankruptkan orang. Default 6 bulan bankrupt, default 6 bulan bankrupt. Jadi Tuan AJ bincangkan dengan pihak bank, dia ada 7,000 saja. So kita bincang hantar proposal 7,000 dan alhamdulillah Bank Islam HQ bagi tahu permohonan itu diluluskan. Dan kita dah buat settle. Nampak tak betapa bangganya saya ada tim, ada pegawai-pegawai saya yang boleh kendalikan kes macam ni. Ni kes besar tau. Kes notice bankrupt masa depan orang. Kepada peminjam nasihat saya, kalau mereka yang ataupun ahli keluarga awak ada masalah begini, tak payah ragu-ragu dah. Datang terus jumpa Tuan AJ dengan kadar segera. Tuan AJ, saban tahun kita mendengar kisah kebankrapan daripada golongan-golongan masyarakat yang ada dekat Malaysia sekarang ni. Lebih-lebih lagi golongan-golongan 30-an. Okay, kalau kita tengok statistik yang dijalankan oleh Majlis Keselamatan Negara, memberitahu bahawa setiap hari berlakunya kes kebankrapan ni seramai 18 kes. Setiap hari? Setiap hari. Dan kita lihat sendiri seramai 4,875 individu yang telah diisytiharkan bankrupt daripada tempoh Januari hingga September 2025. Ini yang statistik dikeluarkan pada tahun lepas lah. So Tuan AJ, boleh ke Tuan AJ explain sedikit apakah faktor sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu boleh dibankruptkan? Okey, kebiasaannya yang pertama, mereka ini suka buat pinjaman yang melulu lah, buat pinjaman tanpa semak latar belakang dia kan, dengan komitmen yang disedia ada. Dan orang kata
selagi kita boleh buat pinjaman ni, diorang akan terus buat pinjaman. Ini orang kita sebenarnya. Yang keduanya, business owner. Business owner suka bertahan benda yang tak pasti. Maksud saya, daripada sale dia dengan income sama orang kata perbezaan tu sama tinggi, sama ni, semua sama. Jadi mereka ni suka bertahan. Dah tahu dah tak ada profit, kenapa bertahan dengan komitmen yang sedia ada? Sepatutnya mereka boleh reducekan komitmen tersebut, pulangkan balik yang tak boleh nak bayar. Itu yang puncanya diorang ni cepat dibankruptkan. Sebenarnya kita boleh je surrender dekat bank saya tak mampu bayar rumah, bank saya tak mampu bayar kereta saya nak pulangkan je. Daripada pihak bank ambil tindakan. Kalau bank ambil tindakan, option untuk buat lelongan, bank boleh jual kereta tu below harga pasaran yang sangat-sangat rendah. Dan nak dibandingkan kita sendiri, belum ada tunggakan lagi, kita dah tahu dah ini kereta memang dah tak mampu. Kita sebagai business owner, kita kena tahu sale kita macam mana, komitmen kita macam mana, kita nak bayar staff macam mana. Semua kita kena tahu dalam kita punya pemikiran ni. Kita kena simpan, kita kena tahu. So bila kita dah tahu yang kita tak boleh nak bayar, pulangkan je lah kat bank. Takkan nak tunggu sampai dah 3 bulan default baru nak suruh bank surrender kereta ni, nak suruh bank lelong. Mana boleh, waktu tu dah ambil tindakan undang-undang. Tapi sekiranya rumah dilelong, katakan barang-barangan diorang dilelong, adakah diorang perlu untuk membayarkan sejumlah lebih lagi tu wang tu? Memang betul ada. Contoh rumah dia lebih contoh rumah itu waktu sebelum dilelong harga dia 500,000 baki hutang. Selepas dah dilelong, bank lelong dengan jumlah yang sangat-sangat rendah dan baki hutang tu ada lagi 100,000 shortfall kita panggil, dan bank akan tambah lagi dengan lawyer fees, legal fees dan sebagainya. Itu yang akan accumulate jadi 200,000 ke atas, dan bank akan minta buat full settlement. Punca-punca orang yang macam ni, golongan-golongan muda, golongan bangsawan, usahawan ni, diorang tak tahu. Kau ingat kau buat bisnes 10 tahun, 30 tahun kau akan maju je ke? Tak ada kompetitor kau yang lain. So kenapa kau sebagai business owner, kenapa kau tamak? Baru buat bisnes setahun jagung dah beli rumah, baru buat bisnes setahun jagung dah beli kereta yang besar-besar, semua hutang. Tapi 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, bisnes dah merundung, kau kena bayar 3 perkara ni. Itu yang punca orang bankrupt. Jadi Tuan EJ, berapakah amount yang boleh dibankruptkan oleh seseorang tu? 100,000 ke atas boleh dibankruptkan. Tapi ingat, kalau kita berhutang dengan bank 70,000 sekalipun, nak naik kepada 100,000 bila-bila masa boleh. Bank boleh claim, bank boleh letak legal fees dan sebagainya, jadi 100,000. Tadi Tuan EJ cakap bank boleh accumulate lah kalau bawah daripada 100,000 tu kan. So macam mana sebenarnya bank boleh buat? Kita berhutang 70,000, okay, hang dah tak bayar 6 bulan, bank hire lawyer charge bank 20,000 untuk saman awak. Daripada 70,000 tambah 20 dah 90,000. Habis selama 6 bulan awak tak bayar late charge, tak boleh, tambah lagi 10,000. 100,000 tak boleh. Silakan awak bankrupt. Calculation dia senang je. So awak ingat, bank hire lawyer tu, bank tak claim dekat atas awak balik ke? Kalau awak sendiri pernah tengok notice bankrupt tu, awak tengok lawyer fees, legal fees, macam-macam cost, late charges, semua ada. Bila dah accumulate, itu yang jadi 100,000 dan boleh diisytiharkan bankrupt. So kita yang kena tanggung charge tu je. Kita kena tanggung. And then kena ingat sekali lagi, so bila kita dah dapat 100,000 tu, dah accumulate, bila masuk jabatan SMNC, dia akan lagi tinggi. Bank dah kira dah 30 tahun punya interest, 20 tahun punya interest. Tuan EJ, macam mana bila masuk jabatan SMNC ni, dia punya amount tu boleh meningkat? Macam saya bercakap tadi, dia dah accumulate, dia dah kira. Bila masuk jabatan SMNC, dia tak ada interest dah. Faham? So sebelum nak masuk daripada jabatan SMNC tu, bank dah kena siap-siap kira berapa jumlah yang dia nak tuntut. Pihak Jabatan Insolvensi dan Mahkamah akan menilaikan semula. Boleh ke bank tuntut amount macam tu? Boleh. Memang awak dengar sini baik-baik Saya bagi awak 100,000. Awak dah tak bayar. Setahun awak tak bayar. Jadi saya hire lawyer. Lawyer saya minta 30,000 untuk bankruptkan awak. 30,000 tu takkan saya nak keluarkan duit lagi. Boleh tak saya claim atas invoice yang saya buat tuntutan? Boleh. 130,000. Okey, bila 130,000 dah tuntut, awak pun tak boleh nak bayar juga.
saya declare masuk insolvency. Tapi sebelum masuk insolvency akan tanya ada apa-apa charge nak dikenakan. Saya akan kira 30 tahun 10 tahun punya interest accumulatekan sekali, terus jalan bankrupt.